sebuah hutan hijau, setiap hidupan hidup mengikut aturan alam. Di hutan ini juga tinggal seekor anak rusa yang cerdik. Namanya Rico. Dia selalu memikirkan tentang kehidupannya dan kehidupan haiwan lain di hutan ini. Banyaknya makanan. Tapi dari mana datangnya semua makanan ini? Untuk pengetahuan Rico dan adik-adik, punca utama rantaian makanan adalah matahari. Matahari adalah sumber utama tenaga dan makanan bagi seluruh kehidupan di muka bumi. Tumbuhan menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari sebagai sumber tenaga. Tenaga tersebut diserap oleh klorofil dalam daun untuk menukarkan air dan karbon dioksida kepada glukosa sebagai sumber makanan. Apabila Rico makan rumput, tenaga yang tersimpan dalam tumbuhan itu pula berpindah kepadanya, lalu membolehkan Rico membesar, bergerak dan terus hidup. Patutlah Rico rasa kenyang bila Rico makan rumput. Yummy. Sedapnya daun. Yeay, sedapnya belalang ini. Sedap lagi daging katak. Yum-yum. Ini adalah contoh rantaian makanan yang mudah. Serangga makan daun, katak makan serangga. Kemudian, ular pula memakan katak. Rico, jalan-jalan tu berhati-hati. Banyak yang memerhati. Rico juga berada dalam rantaian makanan. Haiwan pemangsa seperti harimau juga memerlukan tenaga untuk terus hidup. Untuk pengetahuan adik-adik, apabila sumber makanan berkurang, masalah akan berlaku. Haiwan akan kelaparan dan keseimbangan hutan mula rosak. Justeru manusia kenalah sayang dan menjaga keseimbangan alam sekitar. Manusia janganlah sesuka hati menebang pokok di hutan dan melakukan pencemaran. Jadi adik-adik, kita kenalah jaga bumi kita ni baik-baik agar siratan makanan di hutan terus terjaga. Oleh itu, marilah kita berjanji untuk menjaga dan memelihara alam sekitar agar semua hidupan dapat hidup dengan harmoni.